tak melibatkan kecederaan. Yang tak bestnya satu benda je. Bila saya buat stunt itu waktu bulan puasa. So bila saya puasa, saya buka puasa, selepas habis tu sebab saya dehydrated. Selepas tu saya 7 hari tak boleh puasa sebab saya dehydrated, tak cukup air. So disebabkan sin tu. Sebab saya tahan, memang saya puasa time tu. Saya tahan sampai berbuka. Saya tahan sampai berbuka. Habis buka tu saya ingat lagi, saya minum kok 1 botol habis. So bila lusa tu badan saya rasa lain macam. Rupanya saya dehydrated masa tu. Air tak cukup banyak. So lepas tu itu je lah time saya tak berpuasa. Selama hidup saya, selepas umur saya darjah 3, saya berpuasa penuh. Kecuali 7 hari masa saya lepas pelakon teater tu busi tu kan. Itu je lah. Kecederaan besar patah-patah tu tak ada. Alhamdulillah lah masa sekarang ni. Accident naik motor tu ada. Accident naik motor kan. Sendiri tu ada. Tapi kalau macam saya, kalau nak buat stunt ni, saya pastikan stunt tu safe untuk badan saya dulu. Sebab tu lah saya buat wrestling. Wrestling ini dia apa tu? Dia mengajar kita basic stunt. Sebab wrestling ni memang kena buat depan orang. So bila buat depan orang, everything yang jatuh tu on kita. So secara live, bayangkan kita kena berlakon, kita kena fight, kita kena ingat choreo, kita kena bagi emotion. Itulah wrestling. So kat situ bagi saya safety tu dah sama dengan diri saya. So itu tak ada masalah. Yang masalah sekarang ni bila kita kata dia ada satu scene kadang-kadang. Scene tu melibatkan extra. So kita stuntman. So extra ni tak tahu apa itu, macam mana itu fighting stunt. Fighting stunt ni tak perlu buat keras pun. Ramai lah. Ramai lah kadang-kadang production kalau nak jimat cost dia akan ambil extra. Sebab extra paling murah sikit, stuntman mahal. So bila stuntman ni dia buat itu action sekejap je. Tapi kalau extra ni kena bagi tahu dulu macam mana nak buat. Kadang-kadang dia tumbuk betul-betul. So kita sebagai stuntman kita kena standby lah. So kita tahu lah bila dia tumbuk, kita block, kita tahu ini keras.